Keistimewaan zaitun ni sebenarnya dia berkait dengan nas. Dia berkait dengan Al-Quran dan berkait dengan hadis Nabi SAW. Ada 7 jenis buah dalam Al-Quran. Tapi satu-satunya buah yang boleh dihasilkan minyak secara mudah darinya ialah minyak zaitun. Kita picit je. Kalau buah dah masak tu kita picit je, dia dah akan keluar minyak. Berbeza dengan buah-buah yang lain. Ada sejarah panjang tentang pokok zaitun selepas daripada banjir besar melanda dunia di zaman Nabi Nuh AS, ketika mana dunia ni tenggelam, dan ketika itulah pokok yang mula-mula tumbuh ialah pokok zaitun. Baginda SAW, baginda sebut mudah saja, kulu zaitun wadahinu bihi fa innaha min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Ada riwayat daripada Auf Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, ni salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau ni kalau beliau sakit, beliau akan mengambil 3 item. Pertama, mengambil air. Yang kedua, beliau akan mengambil minyak zaitun, kerana dia kata minyak zaitun ini syajarah mubarakah. Dan yang ketiga, beliau mengambil madu, kerana fihi syifa'ul linnas. Jadi ketiga-tiga ini digabungkan sekali, dijadikan bahan untuk rawatan. Auf Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau akan mengambil campuran ini, dan alhamdulillah selepas daripada itu beliau akan sembuh seperti sedia kala.